Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam sejahtera buat semua. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan transformasi ayat yang telah dipelajari pada minggu yang sebelum ini. Jadi, terdapat 3 jenis proses dalam transformasi ayat ini. Yang pertama sekali ialah pengguguran. Yang kedua, penyusunan semula. Dan yang ketiga ialah peluasan. Jadi kita akan bergerak pada yang pertama, iaitu pengguguran. Jadi untuk proses pengguguran terdapat 3 pula di dalamnya, iaitu pengguguran frasa nama sebagai subjek. Jadi yang pertama, untuk contoh gambar rajah bagi pengguguran jenis ini, yang pertama sekali, contoh ayatnya ialah kamu keluar. Jadi perkataan kamu keluar ini akhirnya digugurkan perkataan kamu, menghasilkan ataupun hanya tinggallah perkataan keluar. Jadi keluar itu menunjukkan bahawa menunjukkan maksud kamu keluar. Jadi kita lihatlah satu persatu berdasarkan rajah pohon. Jadi ayat ini mengandungi subjek dan predikat. Untuk subjeknya, seperti biasa perlukan frasa nama. Jadi frasa nama kita perincikan ialah perkataan kamu, dan kamu ini merupakan kata nama. Sama juga seperti predikat, predikatnya ialah frasa kerja iaitu keluar, dan keluar ni merupakan kata kerja. Jadi bila ia melalui satu transformasi pengguguran, frasa nama sebagai subjek, jadi terhasillah perkataan keluar. Jadi kamu itu digugurkan. Jadi lengkaplah bahawa frasa nama pengguguran frasa nama sebagai subjek. Jadi di sini saya ingin menerangkan kepada anda bahawa perkataan kamu keluar ini merupakan ayat lengkap, tapi apabila dia melalui proses pengguguran, maka tinggallah perkataan keluar, yang mana jika kita teliti satu persatu, perkataan keluar ini tidak mempunyai subjek, hanya mempunyai satu predikat, keluar kata kerja. Jadi itulah perkataan asal kerana ia mengalami satu proses pengguguran. Baiklah, kita gerak pula pada proses pengguguran bagi frasa predikat. Baiklah, yang pertama saya ambil satu contoh daripada frasa kerja yang serupa. Sebagai contoh ayatnya, adik Ali belajar di England. Notah, sepupunya belajar di England. Jadi adik Ali belajar di England, sepupunya belajar di England. Jadi predikat bagi kedua-dua ayat ini ialah belajar di England. Jadi subjeknya hanya yang berbeza, iaitu adik Ali dan juga sepupunya. Jadi kita lihat gambar rajah pohon. Yang pertama sekali, bagi ayat ini terdapat 2 ayat, ayat 1 dan ayat 2. Kita lihat pada ayat 1. Ayat 1 ada subjek dan predikat. Subjeknya ialah adik Ali dan predikatnya seperti biasalah belajar di England. Sama juga untuk ayat kedua, iaitu sepupunya untuk subjek dan predikatnya ialah belajar di England. Jadi bila kita lihat gambar rajah pohon ini, kita perincikan satu persatu dan adanya penambahan perkataan dan di tengah sebagai kata hubung. Jadi bila ia melalui satu proses transformasi pengguguran predikat frasa kerja yang serupa, maka terhasillah ataupun terbuangnya satu ayat, tergugurnya satu predikat, dan akhirnya menjadikan gambar rajah seterusnya, iaitu adik Ali dan sepupunya belajar di England. Jadi ini merupakan hasil akhirlah kepada gambar rajah pohon ini. Baiklah, seterusnya pengguguran bagi kata nama yang berfungsi sebagai inti dalam frasa nama. Baiklah, kita lihat kepada contoh ayat. Ayatnya ialah kegiatan bersenam boleh menyihatkan badan. Mana satu subjek dan mana satu predikat. Subjeknya ialah kegiatan bersenam. Jadi predikatnya pula ialah boleh menyihatkan badan. Baiklah, subjeknya
jika kita perincikan satu persatu, kegiatan bersenam. Kegiatan itu merupakan inti ataupun kata nama intilah kepada ayat ini, kepada subjek, dan bersenam itu merupakan penerang bagi subjek ini. Jadi dalam kita melakukan proses pengguguran, berlakunya transformasi pengguguran kata nama inti, iaitu terbuangnya perkataan kegiatan. Jadi bila adanya perkataan kegiatan, ini merupakan kata nama, sebab semua kata nama, semua subjek perlu bermula dengan kata nama. Jadi kegiatan bersenam, makna kata ini merupakan kata nama ataupun frasa nama. Jadi tergugurnya perkataan kegiatan yang merupakan inti kepada ayat ini, dan tinggal hanya penerang iaitu bersenam. Jadi bersenam ini merupakan kata kerja. Kerana apa? Kerana dalam satu ayat tidak boleh sebenarnya subjek itu terdiri daripada selain daripada kata nama ataupun frasa nama, dan ini berlaku kerana pengguguran kata nama iaitu inti di depan. Jadi tinggallah kata kerja iaitu bersenam. Jadi yang di belakangnya frasa kerja boleh menyihatkan badan masih lagi sama, dan itulah sebagai contoh yang boleh saya berikan kepada proses pengguguran kata nama yang berfungsi sebagai inti dalam sesuatu frasa nama. Jadi inti itu digugurkan. Jadi lengkaplah proses pengguguran yang berlaku dalam transformasi ayat. Kita bergerak pula kepada proses penyusunan semula. Baiklah, kita bergerak kepada proses penyusunan semula. Yang pertama sekali iaitu penyusunan semula frasa nama sebagai subjek. Jadi kita lihat yang pertama, gambar rajahnya, Ali menendang bola itu. Jadi ini merupakan ayat asal bagi ayat ini. Jadi Ali merupakan subjek ataupun frasa nama lah. Subjek, menendang bola merupakan frasa kerja, iaitu kata kerjanya menendang dan frasa nama bola itu. Jadi bola itu merupakan objek menendang bola. Maksudnya kata ini merupakan kata kerja aktif, transitif lah. Jadi ia boleh dipasifkan. Dan sebenarnya penyusunan semula bagi ayat ini sebagai subjek boleh berlaku melalui proses transformasi pasif. Jadi kita perlu pasifkanlah ayat ini. Jadi bila melalui satu proses transformasi pasif untuk penyusunan semula ini, terhasilnya subjek iaitu objek di belakang bola itu berada dikedepankan, berada di hadapan, dan predikatnya akan berasaskan kepada frasa kerja, iaitu kata kerjanya ialah ditendang, dan frasa sendi namanya iaitu oleh Ali. Jadi itulah gambar rajah yang akan berlaku bila penyusunan semula bagi subjek ini berlaku. Baiklah, seterusnya untuk penyusunan semula yang keduanya, penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Jadi bila kita melihat kepada objek, jadi objek ini sebenarnya dalam ayat terdapat dua, iaitu objek tepat dan juga objek CP. Objek tepat terus akan ada selepas objek tepat ini akan berada selepas kata kerja, manakala objek CP akan berada pada hujung ayat ataupun selepas objek tepat. Jadi kita lihat yang pertama, iaitu contoh ayatnya, Ali menghadiahi Ahmad sebuah buku. Jadi Ahmad itu merupakan objek tepat, manakala sebuah buku merupakan objek CP. Jadi bila berlaku penyusunan semula, objek CP akan dikedepankan dan objek tepat akan dibelakangkan. Jadi bila melalui proses penyusunan semula, ia akan jadi beginilah. Ali menghadiahkan sebuah buku kepada Ahmad. Jadi Ali merupakan subjek ataupun frasa namanya. Dalam predikat pula menghadiahkan sebuah buku kepada Ahmad. Jadi menghadiahkan kata kerja, sebuah buku itu merupakan frasa nama lah, dan kepada Ahmad itu merupakan frasa sendi nama. Baiklah, seterusnya
penyusunan semula melalui ayat songsang. Jadi ini yang terakhir, yang ketiga, iaitu ayat songsang. Jadi apa yang berlaku dalam penyusunan semula melalui ayat songsang ini ialah ayat tersebut disongsangkan melalui transformasi ayat. Sebagai contoh, sebagai satu ayat, iaitu orang tua itu pergi ke sungai. Jadi apabila kita melalui satu proses penyongsangan ayat, akan berlakunya ataupun ayat ini akan ditukarkan kepada pergi ke sungai itu, maafkan saya, ke sungai orang tua itu pergi. Jadi dia akan berlaku begini kerana perlu untuk kita lihat kepada keterangan ayat. Jadi bila contohnya menerangkan berkenaan dengan masa, tempat dan banyak lagi lah, masa, tempat, musabab, syarat dan sebagainya. Jadi apabila ada keterangan, maka ayat ini boleh disongsangkan. Kerana apa? Sebagai satu contoh, kamu hendak ke mana? Contoh ayat ditanya. Jadi keterangannya kita akan beritahu ke sungai orang, maafkan saya, contoh soalannya, ke manakah orang tua itu pergi? Jadi orang akan menjawab, ke sungai orang tua itu pergi. Jadi itu merupakan, orang kata, sebagai kunci ayat ataupun keterangan yang utama, hendak beritahu ke mana dia hendak pergi. Kita boleh menjawab sebagai orang tua itu pergi ke sungai, tapi ini merupakan salah satu, orang kata, kepelbagaian bahasa lah, supaya apa yang hendak diberitahu itu diberitahu ataupun diletakkan dalam ayat terlebih dahulu. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada proses perluasan dalam transformasi ayat. Ada 4. Jadi untuk proses perluasan, kita lihat yang pertama, iaitu perluasan frasa nama sebagai subjek. Baiklah, kita lihat. Yang sebagai subjek, saya bagi 2 ayat yang utama. Yang pertama sekali, budak itu adik saya. Dan yang keduanya, budak itu membaca buku. Jadi kita lihat kepada gambar rajah. Jadi terdapat 2 ayat. Jadi ia akan melalui satu proses transformasi relativisasi, iaitu pemancangan frasa relatif dalam ayat ini. Jadi terdapat 2 ayat. Budak itu adik saya dan budak itu membaca buku. Jadi budak itu mempunyai orang kata makna yang sama, iaitu merujuk kepada budak itu, iaitu adik saya dan juga yang membaca buku itu. Jadi perubahan akan berlaku dalam gambar rajah pohon. Kita lihat yang pertama. Gambar rajahnya, ayat itu mempunyai subjek dan predikat. Jadi bila pancangan ataupun dimasukkan ke dalam ayat, jadi subjeknya budak itu. Jadi dimasukkan ayat juga. Jadi ayat tersebut akan ada subjek dan predikat, iaitu budak itu membaca buku dan dimasukkan. Akhirnya predikatnya hanyalah tinggal adik saya. Jadi bila melalui satu proses relativisasi, jadi ayat itu akan menjadi budak yang membaca buku itu, iaitu subjeknya, adik saya sebagai predikatnya. Begitulah proses yang akan berlaku dalam memastikan ayat ini boleh dipancangkan, iaitu menggunakan perkataan yang. Seterusnya, perluasan frasa predikat. Baiklah, untuk perluasan frasa predikat, tadi subjek dan sekarang ialah frasa predikat. Dia lebih kurang seperti macam tadi, tapi dia akan berubah sedikit lah. Contoh ayat, Ali mengusik budak itu. Dan yang kedua, budak itu cantik. Jadi perkataan budak mempunyai frasa yang sama dan akan berlakulah di belakang, orang kata, di belakang predikat. Di belakang, maksudnya di belakang ayat, iaitu predikat. Jadi Ali mengusik budak itu. Budak itu cantik. Jadi budak itu di kawasan predikat. Itu merupakan ayat asal. Dan budak itu cantik merupakan ayat yang akan dipancangkan di dalam ayat asal. Jadi kita lihat kepada gambar rajah pohon. Yang pertama sekali, Ali. Ali merupakan sebagai subjek bagi ayat ini. Mengusik merupakan frasa kerja. Jadi ayat ini merupakan gabungan antara frasa nama dan juga frasa kerja. Jadi Ali mengusik merupakan kata kerja
dan dipisahkan dan dimasukkan kepada frasa nama, iaitu ayat yang kedua ni lah, budak itu. Jadi budak itu digabungkan akhirnya menjadi budak itu cantik. Jadi Ali mengusik budak itu cantik. Ayat itu dimasukkanlah di dalam tu, dan apabila digabungkan akhirnya akan menjadi Ali mengusik budak yang cantik itu. Merupakan penggunaan kepada frasa ataupun melalui proses transformasi relativisasi. Begitulah yang kedua. Jadi kita lihat kepada proses perluasan dengan kata hubung. Proses perluasan dengan kata hubung, sebagai contoh ayatnya, Ali berbasikal ke sekolah, Osman berbasikal di sekolah. Jadi bila melalui proses ataupun perluasan kepada kata hubung, akhirnya ayat ini akan bertukar kepada Ali dan Osman berbasikal ke sekolah. Begitulah. Baiklah, yang terakhir, proses perluasan melalui proses komplementasi. Baiklah, bila kita sebut komplementasi, perkataan bahawa akan keluarlah dalam minda kita. Jadi kita lihat kepada contoh ayat. Yang pertama, dia melaporkan sesuatu dan Ali sakit tenat. Jadi itu merupakan dua ayat yang berbeza. Dia melaporkan sesuatu, Ali sakit tenat. Jadi kita lihat kepada gambar rajah pohon. Yang pertama sekali, ayat yang asalnya ada subjek dan predikat. Subjeknya frasa nama, iaitu dia. Dia merupakan kata nama lah di bawah frasa nama. Khususnya predikatnya merupakan frasa kerja, iaitu melaporkan. Jadi melaporkan bahawa, penggunaan bahawa Ali tenat. Maksudnya sesuatu itu ditukarkan kepada perkataan bahawa. Kerana apa? Ayat Ali sakit tenat boleh berfungsi, berubah fungsinya menjadi frasa nama dan dipancangkan dalam binaan ayat lah. Dia melaporkan sesuatu. Jadi dia boleh dipancangkan ke dalam ayat utama, iaitu dia melaporkan sesuatu. Jadi perkataan bahawa dimaksudkan sebagai tanda berlakunya proses komplementasi. Proses ini dapat digambarkan dalam gambar rajah yang berikut lah. Jadi itu merupakan contoh ayat yang melalui proses transformasi komplementasi. Begitulah. Jadi saya rasa setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.